dekat tangan aku ada Insta660 Flow 2 Pro, gimbal yang paling latest, and ini pula DJI Osmo Mobile 8. So, basically antara kedua-dua ni aku dah test dua-dua. Aku nak bercerita sikit which one yang bagi aku yang lagi versatile. Let's go. Mula-mula kita tengok dari segi dia punya sizing dia bila korang lipat. So, ini Insta660, korang boleh tengok size dia. And ini pula size DJI Osmo Mobile 8. Basically kan, dari segi size and portability, aku boleh katakan Insta660 menang sebab dia lebih kecil. So korang tengok macam ni, lebih compact, and dia tak ada komponen bergerak sangat. Even zoom dekat sini, kalau korang tengok, nak berbanding dengan DJI Osmo Mobile 8, dia lebih besar, tapi dia punya genggam dia lebih besar, tapi dia tak mesra poket sangat. At the same time juga, korang tak boleh nak letak flat sebab dia diganggu oleh zoom punya slider kat sini. Berbanding dengan Insta660, kalau korang nak tengok, zoom semua korang boleh customize and dia tak ada benda yang terkeluar. Instead, dia ada dekat sini. So, korang boleh pusing macam ni je. Nak zoom in, zoom out, nak rotate, everything macam tu. So, ini adalah comparison size. So, dari segi size, aku lebih selesa dengan Insta660. Lepas tu, let's move on cara pasang pula. Okay, Insta660 dia datang sekali dengan MagSafe ni tau. So, kalau korang tengok yang ni, MagSafe. So, dia lebih mesra MagSafe actually. Just lekat macam ni je. And dia boleh double as phone stand. So, that korang boleh terus pakai. And tak payah nak buka dah. So, let's move on untuk DJI Osmo Mobile 8. Dia hanya ada satu option saja, which mean korang akan dapat yang ni. Dia tak ada magnet, even kalau korang pakai iPhone pun. So, korang terpaksa kepit. Hopefully in future adalah function tu. Tapi aku lebih suka dengan Insta660 punya cara sebab dia hanya pakai MagSafe je. So, macam mana nak pasang pula? Hanya senang gila. So, korang just Insta660, korang tengok macam mana nak pasang dia. Aku just snap one time and aku terus pusing. Dia boleh ni dah. Dia dah mula berfungsi dengan baik. And nak buka kaki dia pula. Okay, let's talk about kaki dia. Aku lebih suka dengan dia punya cara lebih nipis, lebih panjang, lebih sturdy. So, korang tengok. Lebih sturdy. Berbanding dengan DJI Osmo Mobile 8 pula, kita tengok dia punya cara pasang dia. Aku letak tepi kejap. Letak belakang. Macam ni. Okay. So, macam ni. And then korang just align. Macam biasa juga, buka. Dia terus on macam ni. Magnet dia lebih kuat sikit, but aku lebih selesa dengan Insta660. So, dia punya kaki dia pula slightly lebih ketat sebab Insta660 lebih lembut, yang ni lebih ketat sikit, and kaki dia lebih lebar. Tapi bila kita bubuh, letak dekat atas, dia macam sedikit bergoyang. Berbanding Insta660, korang tengok, aku letak, dia lebih stabil. So, korang tengok ni, bila aku tampar-tampar, dia tak goyang sangat. And bila aku tampar-tampar DJI pula, dia macam, dia sebab kaki dia dekat sini sedikit pendek. So, ini menunjukkan bahawa dari segi stability, bila letak kat bawah macam ni, Insta660 dia lebih cemerlang dalam handle masalah ni. Lepas tu pula, macam aku selalu shoot sorang-sorang dekat luar kan. And aku lebih prefer shoot guna back camera kat sini. So, Insta660 ni bagi aku, dia apa yang best sebab kat belakang ni dia ada mirror tau. So, korang tengok betul-betul ada mirror. Nampak mirror? Bila ada cermin, aku boleh nampak aku punya muka sendiri. Even though aku shoot pakai back camera. Nak berbanding dengan DJI, korang tengok dia tak ada any mirror. No mirror at all. So, korang macam kena agak-agak sikit lah. Bagi aku, ini disadvantage sikit lah. So, aku terpaksa main agak-agak and pakai kamera depan. Lepas tu pula, let's talk about rotate kamera. Ini apa yang aku suka dengan Insta660. Cara rotate kamera dia. Dia ada dua cara. Nak pakai button boleh. So, nampak ni, button rotate. Oh, bila korang tekan, ada rotate. Lagi satu cara, ini memang aku mind blown.
Guna tangan korang je, korang just boleh pegang and simply rotate macam ni. Amazing kan? So aku ulang balik. Rotate. Macam tu, dah rotate, dah boleh. Berbanding dengan DJI Osmo Mobile 8. So, no choice. Korang hanya boleh pakai dedicated butang ni saja nak rotate. Dia bagi aku, dia macam sedikit lambat sikit. Dia lambat sikit. Nak. Sekejap. Let's say kalau nak rotate pakai tangan pun boleh, tetapi dia macam agak ketat sikit. Dia agak ketat sikit. Next, let's talk about dia punya tracking dia pula. Hari tu aku ada bawa dua-dua model ni dekat luar untuk aku buat real life punya testing. So, setiap model ni aku tracking dimulakan dengan DJI Osmo Mobile 8. Bila aku tracking kan, so bila aku macam lari, dia mudah, dia sangat lambat untuk menangkap aku as subject. And even kalau aku lalu belakang pokok, dia macam hilang kejap-kejap. So, bila aku lari sikit, dia hilang. So, dia macam, dia tak laju lah. Dia tak laju. Berbanding Insta360, kan, bila aku test dekat luar, aku berlari, memang dia dapat mengejar aku. Even aku duduk belakang pokok pun, aku duduk kejar, aku keluar, dia still dapat detect. So, win dekat sini lah bagi aku. It's nice. Lepas tu pula dari segi lampu kan, let's say kalau korang nak shoot dekat tempat gelap ke kan, untuk DJI pun dia ada macam LED dia tau. So korang boleh tengok ni, ini dia punya LED dia. Nak pasang senang je. Aku suka ni sebab dia sangat nipis and dia boleh double as tempat untuk mengesan objek. Yang ni motion tracking tau, dia boleh track. So korang just magnet je kat sini. Sekejap. Magnet. As easy as macam tu. Buka pun senang. So tutup pun, nak pasang balik pun senang sebab dia hanya detect. Yes, ada lampu magnet. Memang sangat-sangat laju. Aku suka DJI sebab dia pakai magnet ni. Berbanding dengan Insta360 kan? Tak tepi. Berbanding Insta360 pun dia boleh juga. Cuma dia pakai USB Type-C. Meaning untuk yang ni korang kena ada macam effort sikit nak masukkan dia. Dia sebab dia tak pakai magnet, so korang kena macam kena tekan sikit macam ni. Sekejap. Dia kena tekan sikit. Dia tekan sikit and dia terkeluar sikit. So, bagi aku dari segi... Sekejap. Dia keluar tak? Dia keluar. Bagi aku dari segi yang ni, aku boleh katakan DJI make the works easier berbanding Insta360. Dari segi attachment lampu dekat belah tepi ni. Lepas tu pula, let's say kalau korang kaki guna selfie features, nak jadikan dia as macam monopod, dua-dua pun is having a good job menyelesaikan masalah ni sebab untuk Insta360 pun dia boleh attach ni, dia boleh extend macam ni, and dia sama juga dengan DJI, dia boleh extend juga. So, bagi aku untuk features ni antara kedua-dua model ni, aku bagi dia sama level, exactly the same. So, macam ni, boleh extend juga dua-dua. So, no problem. Overall, dua-dua brand ni menjalankan tugas dengan baik. Let's say kalau korang tengah mencari macam a portable gimbal yang sangat versatile and senang masuk poket. But, untuk kali ni, berdasarkan beberapa eksperimen dengan comparison yang aku dah buat, aku boleh katakan Insta360 dia banyak feature-features yang boleh mudahkan hidup korang lagi. Sebab salah satunya, dia punya kaki dia lebih stabil. Nombor dua, dia punya size dia yang lebih compact. At the same time, dia punya motion tracking dia yang lebih laju. So, aku rasa, let's say kalau korang yang dah terbiasa dengan DJI punya ekosistem, advantage untuk mendapatkan DJI. At the same time, let's say kalau korang memang dah terbiasa dengan Insta360 punya ekosistem, macam dah ada dia punya action cam, dah ada dia punya produk yang lain, korang boleh, aku boleh recommend dari Insta360 juga. So, overall, untuk dua-dua aku dah try, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, and dia punya kelebihan dia banyak kepada Insta360. Macam biasa, let's say kalau korang nak tengok lebih banyak lagi review dengan comparison, jangan lupa follow, jangan lupa komen, and stay tuned for the next review. Macam